Buat 4 benda ini, confirm korang jadi miskin. Kenapa orang miskin susah nak jadi kaya? Kalau sekarang hidup kau masih susah, jangan skip. Sebab aku nak bagi tahu 4 halangan terbesar yang buat ramai tak pernah capai kebebasan kewangan. Nombor 3 paling sakit hati. Kalau suka tips, saya cepat komen suka dan tekan love, save, share supaya kawan pun dapat manfaat. Nak niaga bersama Sean, klik link dalam bio atau klik learn more. Kalau kau masih gaji biasa, tak ada rumah besar, tak ada simpanan kukuh, luangkan masa 1 minit. 1. Sistem pendidikan. Tak ajar cara buat duit belajar dari tadika sampai universiti. Tapi pernah tak ada subjek cara jadi kaya? Sekolah ajar kau jadi pekerja yang baik, bukan jadi pemilik bisnes. Graduan masuk kerja, ikut sistem, gaji naik sikit-sikit. Tapi sampai bila? 2. Gaji tinggi. Bukan bermaksud kaya, gaji 1,000 sebulan nampak banyak. Tapi cukup ke duduk KL, bayar rumah, kereta, makan, belanja anak, tinggal berapa? Gaji tinggi bukan kebebasan kewangan kalau kau tak ada cara gandakan duit. 3. Masa korang habis untuk orang lain kerja 9 pagi sampai 6 petang, penat, balik tidur. Minggu depan ulang balik. Tak sempat fikir pasal bisnes, pelaburan atau income pasif. Nak bebas kewangan, kena cari jalan duit bekerja untuk kita. 4. Cara orang kaya buat duit berbeza. Orang biasa fikir, kalau aku jimat 500 sebulan, setahun aku ada 6,000. Orang kaya fikir, macam mana nak gandakan 500 jadi 50,000? Bezanya, strategi, ilmu dan cara fikir. Kalau kau nak belajar cara sebenar untuk ubah hidup, komen saya nak dan klik link di bio sekarang.